Macam mana nak cam seorang tu dia bersih ke, dia pengotor ke, ataupun dia memang orang kata tak peduli langsung lah tentang personal hygiene. Sebab kadang-kadang kita mudah tertipu juga. Macam kita tengok dalam kisah-kisah tu, anak dara keluar rumah cantik, wangi, lawa. Tapi bila masuk rumahnya, Masya Allah, kita sendiri tak tahan nak termuntah dengan orang kata makanannya, dengan tak tersusunnya. Macam dah orang kata hodas dah. Sebab tu kadang-kadang bila nak jadi bakal jodoh, kita kena perhati. Antaranya nombor satu, perhatilah tempat dia kerja, tempat yang dia sentiasa lepak, tempat sentiasa duduk. Tengok berselerak tak? Cara dia susun ketah dia macam mana? Ada tak mak tu berhari-hari tak basuh? Lepas tu makan tu sepah sana, sepah sini. Betul tak? Sebab itu tempat kerja dia. Jadi dia tak heran. Dia dah biasa walaupun kotor dia boleh hidup. Lepas tu siap ada orang kata makanan basi. Ni kena berhati-hati. Yang kedua, kereta dia. Kereta ni boleh gambarkan tuan dia bagaimana. Sama ada dia kemas, pembersih ataupun pembersih tapi mungkin tak adalah pandai mengemas mana, ataupun dia ni jenis berhias tau. Kita boleh nampak kereta orang berhias dengan wanginya, dengan aksesorinya. Nak makan dalam kereta dia pun tak bagi tahu, takut lipas masuk. Tapi kalau setengah orang dia pembersih tapi duduk dalam kereta dia boleh makan. Tersusun lah, ada tempat buang sampah. Kalau nak letak macam apa-apa barang pun disusun dekat tempat-tempat tertentu. Tapi mungkin tak adalah kemas seperti orang yang suka berhias tadi. Tapi kalau pengotor ni, cuba berhati. Bila kita belik, ya Allah, masuk tu bau hapak semacam. Dia boleh tolerate dengan bau busuk tau. Maknanya hidung dia boleh duduk dalam bau busuk. Maknanya dia ni dah biasa busuk lah. Lepas tu dengan makanan berhari-hari. Lepas tu makan lempar. Kalau pusing bawah tu, Masya Allah, dia boleh tahan walaupun ada lipas banyak, walaupun ada cicak dalam kereta dia macam okey.